Korang semua pun rumah Mak Kia juga ke? Ha lah. Mak Kia. Aku bersama juga. Betul kan? Korang semua sama. Mak Kia. Aduh. Kita kena scam ke ni? Sampai pun. Jap. Tunggu. Mak Kia. Betul ke barang Mak Kia ni? Banyak barang ni. Saya je bapak kotak. Ni Mak Kia beli banyak-banyak ni. Mak Kia dah bayar ke COD? Bayar sangat ni. Makan shopping apa ni Mak Kia? Banyak ni. Bayar lagi kita ni. Asyik kena scam lah. Apa bising-bising ni? Mak beli apa lagi? Mak buat apa lagi ni, Mak? Mak jangan macam-macam boleh tak? Banyaknya Mak beli. Bila masa pula Mak beli semua benda ni? Hana, benda ni bukannya membazir. Kau relax kejap. Sebab apa Mak kata tak membazir? Sebab setiap bungkusan yang korang beli tu, korang boleh memenangi voucher tunai RM100,000. Korang tak nak ke? Sah Mak Kia. Jap. Saya kalau rumah saya kejap. Hello. Yang. Beli dulu sekarang. Mak Kia kata kalau kita beli, kita berpeluang menang voucher tunai banyak ni. Power juga Mak ni sebenarnya. Kan Mak cakap ni bukannya membazir macam kau tu. Mak kan bijak shopping. Alah. Mak ni dah lama rancang. Kau je lah. Mak tu sebenarnya Mak yang nak shopping lebih. Mak yang nak. Sekarang ni suka mawat.